Dinda. Apa kau cakap? Dinda? Hah? Dinda? Dinda akan menjadi hak Kanda tak lama lagi. Aku bukan Dinda kau. Lepaslah! Sudah lama Kanda menunggu kedatangan Dinda. Tidaklah ada serinya perjuangan Kanda tanpa Dinda selama ini. Aku Baiduri. Aku bukan puteri Gunung Ledang bodoh yang kau cakap tu. Baiduri, ini ketentuan Allah. Baiduri dan Walid dalam perjuangan ini. Baiduri tak boleh menidakkan ketentuan Allah. Kita cuma nikah batin saja. Baiduri cuma jadi isteri Walid di alam gaib saja. Umi, tolong Umi jangan ada apa-apakan anak saya, Umi. Jangan risau, Kalsum. Walid tahu apa yang dia buat. Awak patut rasa bersyukur yang anak awak dipilih, Kalsum. Sama ada dekat alam gaib ataupun alam nyata, aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau. Walid kalau bercakap tak pernah salah. Aku dah boleh baca dah semua tu. Tengoklah, hujung-hujung dia nak nikah dengan budak tu. Aku dah cakap, korang tak percaya. Aku tak kisah kalau Walid nak nikah dengan dia. Biarlah. Mesti ada sebab kenapa Walid nak kahwin dia. Mungkin Walid nak tundukkan pendamping dia. Tak habis-habis dengan pendamping. Dulu aku nak nikah dengan Walid pun alasan yang sama. Nak tundukkan pendamping aku. Kena kahwin ke baru boleh tunduk? Ya, itu kekuatan Walid. Abi tak mungkin dapat kuasai pendamping dia. Terlalu degil dan kuat. Mungkin Walid nak kuasai untuk dakwah Walid. Aku belum bodoh lagi lah, Kak. Kalau kau tak puas hati, pergilah cakap dengan Walid sendiri. Kalau kau nak tahu apa nasib kau nanti. Mengarut. Bu, apa ni Bu? Mengarutlah Bu. Tak ada. Baiduri tak nak nikah dengan dia. Bu. Baiduri betul-betul tak fahamlah apa yang diorang cuba nak buat ni. Nikah batin? Nikah batin apa, Bu? Ha? Amalan mana yang dia guna pakai? Senang-senang je, sedap-sedap dia je nak suruh kita, nak bagi arahan dekat kita untuk nikah dengan dia. Ibu nak ke kahwin dengan Nabi? Tak nak. Ibu nak ke, Bu? Tak nak. Kenapa diorang nak bodoh-bodohkan perempuan? Dekat dalam jemaah ni semata-mata untuk nafsu diorang. Perjuangan dakwah konon. Perjuangan dakwah apa, Bu? Sampai nak kena nikah batin bagai? Perlu ke kahwin 4, Bu, baru boleh berdakwah? Ibu tak sedar lagi ke, Bu? Diorang ni layan perempuan macam lauk pauk diorang je. Diorang nak makan makanan yang sedap-sedap. Lepas makan, campak, buang. Lepas tu apa jadi dekat perempuan-perempuan yang diorang campak, diorang buang ni, Bu? Apa jadi dekat diorang? Pelan-pelan. Kita dekat tempat diorang ni, nanti diorang dengar. Biar, Bu. Biar diorang dengar. Memang Baiduri nak diorang dengar pun. Biarkan. Apa yang diorang buat ni salah. Dan Baiduri takkan setuju. Baiduri tak nak kahwin dengan dia. Macam mana sekalipun. Sekarang ni, Baiduri cuma nak Allah. Baiduri nak masuk syurga dengan jalan Allah. Bukan dengan jalan bida'ah-bida'ah macam ni merepek, Bu. Baiduri, sabarlah. Nak sabar macam mana lagi, Bu? Dah tak boleh sabar dah, Bu. Diorang dah melampau. Ibu sedar tak, Bu? Sekarang ni, disebabkan diorang, Ibu dah hilang ayah sebab jemaah ni. Ibu cakap dengan Baiduri, Ibu nak perjuangkan agama.
Tapi ibu nak perjuangkan agama sampai ibu hilang ayah ke? Hanya sebab ayah tak percaya dekat jemaah ni semua. Sekarang ni macam mana sekalipun Baiduri takkan izinkan ibu kahwin dengan Nabi. Tolonglah Bu, takkanlah ibu tak nampak sekarang ni Bu. Diorang cuma nak gunakan kita Bu. Ini yang diorang buat ni bukan untuk perjuangan agama Bu, ini untuk nafsu. Ibu tak tahu nak fikir apa lagi dah. Ibu tak tahu. Sekarang ni boleh tak Bu? Boleh tak Bu? Baiduri betul-betul nak merayu melutut dekat ibu. Boleh tak kali ni ibu tak payah nak cakap apa-apa lagi dah. Ibu dengar je. Ibu dengar je cakap Baiduri. Kita keluar. Kita keluar daripada sini. Tolong Bu. Sekarang ni dia dah gunakan kita. Walid tu penunggang agama Bu. Dia bukan nak perjuangkan agama. Kita jangan biarkan dia peralatkan kita Bu. Jangan biar dia pijak-pijak maruah kita. Baiduri janji dengan ibu, Baiduri akan cari jalan macam mana sekalipun untuk kita keluar daripada tempat ni. Baiduri janji dengan ibu. Baiduri janji ibu. Itu kan keputusan Walid. Kalau Fatin nakkan berkat dan juga rahmat dari Allah, jangan lawan cakap Walid. Dia kan ayah Fatin. Dia wali. Dia wali. Dia tahu apa yang terbaik untuk Fatin. Fatin tak nak. Ibu tolonglah Fatin. Fatin tak nak. Ibu tak nak Fatin jadi anak durhaka. Ibu tak nak. Ikut je. Redha. Nak ibu tolonglah Fatin. Fatin tak nak. Saya tak nak menikah dengan Dewi tu, Abi. Saya tak nak dihaka dengan Abi. Saya bukan nak biadab dengan Walid. Tapi ini bukan caranya. Kamu cakaplah sendiri dengan Walid tu. Besok Abi nak kahwin lah. Dengan Makcik Kasum tu. Allahu Akbar. Tak sangka itu keputusan Walid. Bukan ke? Apa yang Walid putuskan adalah perintah Allah dan Rasul. Takkan abang nak langgar perintah Allah? Walid nak menikah batin aja dengan Baiduri. Supaya Walid dapat menguasai dampingan yang ada pada Baiduri. Iaitu Puteri Gunung Ledang. Tapi Puteri Gunung Ledang ni sombong. Sebab dia ada kuasa dan kekuatan yang besar. Dia tak nak berkongsi dengan puteri-puteri yang lain. Tapi Walid kan ada isteri batin yang lain. Isteri batin pilihan hati Walid tak sama dengan isteri batin atas nama perjuangan dakwah. Kenapa Walid nak menikah dengan Baiduri? Kenapa Walid nak menguasai Puteri Gunung Ledang? Itu semua atas jalan dakwah Walid. Dan kenapa? Para jemaah di sini ada beberapa orang isteri. Sebab perempuan itu ada kekuatannya. Dan kekuatan itu sangat penting di dalam dakwah. Dan Walid perlukan kekuatan itu dari semua perempuan yang bersama Walid. Kamu semua adalah perjuangan dakwah Walid. Kekuatan Walid. Tiada siapa yang lebih. Tiada siapa yang kurang. Semua Walid perlukan. Semua Walid sayang. Sama rata. Semua puteri-puteri Walid faham.
Malam ni Wali nak munajat dengan Amira. Sebab Amira ada satu tugasan besar yang Wali nak bagi untuk dakwah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak, saya memang betul-betul nak keluar dari sini malam ni juga. Awak dekat mana? Sekarang ni saya dekat pondok. Tolonglah awak, saya betul-betul dah tak boleh tahan dah tengok apa yang berlaku. Dah melampau. Dan sekarang ni, saya dengan mak saya nak dijadikan mangsa. Awak sabar. Kan kita kena kumpulkan bukti yang cukup dulu. Bukti apa lagi? Dah cukup banyak dah bukti yang kita kumpulkan. Sekarang ni, kalau kita buat report, diorang dah boleh kena tangkap. Sumpah, memang saya tak akan benarkan diorang sentuh saya dengan mak saya. Awak jangan risau. Saya ada. Saya akan pastikan yang dia takkan nikah dengan awak. Sebelum hancur lagi hidup orang lain, lebih baik kita cepat-cepat ambil tindakan. Lagi lama kita tunggu, lagi ramai lagi perempuan yang akan hancur dekat dalam ni. Ada orang kerjakan sesuka hati diorang. Walid tu memang perangai macam binatang. Saya memang dah tak nak dah duduk dekat sini. Saya memang nak keluar. Saya tak nak jadi mangsa dia. Sekarang ni awak nak selamatkan diri awak atau awak nak selamatkan yang lain? Amira. Ya, Walid. Amira tahu tak? Amira sungguh istimewa. Amira ada kekuatan yang sangat kuat untuk membantu Walid berdakwah. Walid diperintah Allah untuk membimbing Amira menjadi pemimpin ummah, pemimpin muslimat. Mia? Mia lain. Amira, Walid mesti jadikan isteri batin Walid. Isteri batin? Ya. Kita nikah batin dan menghalalkan semuanya bila batin Amira dah bersatu dengan batin Walid. Makam Amira akan naik. Amira faham. Amira sanggup jadi isteri batin Walid. Amira, malam ini Rasulullah bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Rasulullah? Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amira binti Marzuki dengan maksud nikah batin, bermaskawinkan Al-Fatihah. Aku terima nikahnya Dewi Murnita binti Muhammad Afdil. Aku terima nikahnya Siti Nuramia binti Khalid dengan maksud nafkah batin bermaskawinkan Al-Fatihah. Mulai malam ini, Amira menjadi isteri batin Walid yang sah.
sudahlah jadi penyiasat. Tujuan kau duduk kat situ pun dah sampai kan? Takkan mak kau tak sedar lagi? Kalau dia orang paksa kau kahwin, macam mana Baiduri? Siapa nak tolong kau? Ish, mati hidup semula pun aku takkan setujulah. Diorang ingat kau apa? Boleh nak bodoh-bodohkan aku macam dia buat dekat perempuan lain? Kat dalam tu kau ada hambali je. Kau nak berjuang apanya? Takkanlah mak kau tak nampak lagi. Kau keluar dari situ, kita terus buat report kat pejabat agama. Kau dah ada banyak bukti kan? Ya, aku tahu. Memang aku nak keluar pun. Tapi sekarang ni sikit je lagi. Aku nak betul-betul sahihkan pasal isu nikah batin ni. Lepas tu aku akan keluar daripada sini. Dan aku janji, aku akan selamatkan jemaah yang lain. Aku dah tak boleh tahan dah tengok diorang ni melampau sangat. Dengar cakap aku. Kau keluar dulu. Lepas tu kita settle masalah ni. InsyaAllah. Kau doakan aku? Baiduri. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Kau okey tak? Kau sakit ke? Menyampahlah. Kau tengok. Buat sakit nak tarik perhatian Walid supaya datang tengok dia. Sakit kepala lah, sakit itulah, sakit inilah. Semua benda nak mengadu kat Walid. Mia, bagi tahu Walid aku sakit eh. Kau tengok? Kau tengok? Janganlah tu Dewi. Perempuan. Kau tahu tak Walid tu banyak lagi lah kerja dia nak buat daripada dia layan sakit kepala kau tu? Kau ni yang mengada sangat. Kau ingat aku main-main ke? Dewi. Kau ni asyik-asyik. Kau ni dah sudahlah. Tak disakit betul. Ni, mengada. Dewi, sudahlah Dewi. Sudah. Mia, bangun Mia. Sakit Umi, ampun Umi, ampun. Kecil-kecil dah pandai mencuri, nanti dah besar kau ambil laki orang. Tak payah nak peli-peli aku. Dari kecil lah kena ajar, jangan nak tahu ambil hak orang nanti. Biar dia rasa sakit. Dah, bangun. Bagi diri sana. Jangan duduk selagi Umi tak izin. Dia budak lah. Tak perlu nak hukum dia sampai macam tu sekali. Inilah dia. Rotan sikit, mak datang bela. Macam mana budak tu nak belajar takut pada hukuman? Anak aku yang ajar. Aku tak suka orang lain masuk campur. Bagus kalau kau tahu didik anak. Kalau kau tak tahu didik anak, tanggungjawab aku dalam rumah ini untuk pastikan anak-anak dididik dengan betul. Kata anak Walid. Takkan anak Walid mencuri? Alhamdulillah. Awak mengandung ni ya? Ini keputusan dia lah. Anak siapa? Saya tak kisahlah Walid, apa Walid nak buat dekat dia. Nak pukul ke. Saya serahkan pada Walid lah untuk mendidik dia. Sebab saya dah tak mampu dah. Degil sangat. Dia tak umpama saya sebagai mak dia. InsyaAllah. Kehendak Allah. Bukannya kehendak Walid. Maknya. Kenalah berdoa juga pada Allah. Supaya anaknya mendapat hidayah untuk berubah. Cuma kami ni bekerja makan gaji. Jadi tak bolehlah nak cuti selalu. Nak mendidik anak ni bukannya setakat menghantar anak ke sekolah agama dan lepaskan tanggungjawab. Nak kena didik juga anak tu dengan ilmu. Macam mana nak didik kalau diri sendiri tak ada ilmu? Kenalah cari. InsyaAllah Walid, saya cuba. Alhamdulillah. Kalau itulah ikhlasnya, maka itulah juga barakah untuk jihad ummah ini.
Assalamualaikum Walid. Assalamualaikum semua. Mana Mia tahu? Mia dah tak datang period 2 bulan. Mia asyik muntah-muntah. Mia mohon. Siapa lagi tahu? Mia tak bagi tahu sesiapa. Kecuali Mia Hafizah. Macam mana ni Walid? Astaghfirullahalazim. Mengandung? Anak siapa? Tak tahu pula. Tak pernah pula tahu dia rapat dengan mana-mana jemaah lelaki kat sini. Bukankah Mia ni budak bosia tu? Mak bapak dia pun tak boleh nak kawal dia. Tak silap, budak ni dah pernah tidur dengan lelaki sejak umur dia 14 tahun. Gianlah tu. Susah kalau budak perempuan dah gian nak buat benda ni. Dia takkan kisah dengan siapa pun. Tapi kawalan kat pondok sini ketat, Kak. Diorang bukannya boleh keluar bebas. Kakak rasa dengan siapa? Dah melampaulah diorang ni awak. Cukuplah. Kita dah tak boleh diam lagi dah. Sekarang ni, saya nak kita pergi buat laporan dekat pejabat agama. Dia nak nikah dengan saya tahu sekarang ni. Saya dah tak rasa selamat duduk dekat dalam jihad ummah ni. Tak, sekarang ni awak kena tenang dulu. Tenang? Awak nak saya tenang macam mana lagi? Takkanlah awak nak tunggu sampai dia dah... Tak apa, esok kita pergi jumpa Ustaz. Kita tanya pendapat Ustaz sama ada perlu kita buat report ataupun tidak. Tak. Saya tak akan keluar dan tinggalkan budak-budak tu kat sini. Apa yang saya nak kita buat sekarang ni, kita bubarkan tempat ni, kita hancurkan kegiatan maksiat. Cakap dengan lelaki mana kau berzina sampai kau mengandung ni, ha? Cakap! Sakit, Umi. Sakit. Kalau kau tak nak sakit, kau cakap! Umi. Umi, tolong Umi. Sakit sudah, Umi. Sudah, Umi, tolong. Umi, cukup! Umi! 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 Umi, jangan seksa dia! Kau nak ke tengok kalau kawan-kawan kita jadi macam kau? Mia mengandung, Abi. Astaghfirullahalazim. Anak Walid. Fitnah semua tu. Dia buat jihad ni seperti dia punya. Habis semua adab dilanggarnya.